Jenau kita masuki dalam masalah yang keempat. Bagaimana status pernikahan seseorang bila pasangan keluarga adalah keluar dari Islam atau murtad, na'udzubillah. Kembali kepada yang menyangkut dengan syariat. Kesimpulan, salah firrawa daripada dua-dua keluarga suami isteri murtad adakala dengan bentuk apapun, pokoknya keluar daripada Islam. Tentu penjelasan yang pertama kiban hingga jihad ke murtad, dan yang kedua pakri hukum pernikahan antara suami isteri. Tuan-tuan laki daripada Abati di Bulu. Terima kasih. Masalah murtad salah sidro daripada suami istri. Baik murtad intikut, buat atau kata-kata.